27. Dah settle. Yo, hello and salam semua. So hari ni kita nak tengok soalan baru. Soalan apa? Kuadratik. Okay, so jom kita tengok and settlekan laju-laju. Okay, dia cakap apa? Dia cakap one root of the equation. Okay, then bagi equation is 3 times the other root. Apa maksud dia? Meaning dia nak cakap satu root tu 3 kali ganda je lah. Darab dengan 3. Meaning if one of the root is 5, the other jadi apa? Jadilah 15. Gitu je dia nak cakap. So meaning if I say one of my root is alpha, lagi satu root jadi apa? 3 kali alpha, which is 3 alpha. Settle. Okay, then tiba-tiba out of nowhere cakap no, find the value of constant k. Pisang dah tak tahu nak buat apa. Okay, santai je. When dia soalan bagi macam ni, soalan cakap pasal root ni selalunya you kena tahu pasal apa. Ni mostly lies apa? Under sorpor. So you ready lah kan sorpor gitu. When you do many questions you akan tahulah ni this is sorpor. Okay, so ada formula dia apa? Negative b over a. Por apa? C over A. Then you macam benda ni sorpor lah. Sorpor ni tak ada apa. Basically sor ni yang you nampak is just sum of root. You tambah por ni product. Product tu apa? Darab. Okay, then settle. So apa kita nak buat? Kita tahu kita punya apa? Roots kita alpha dengan 3 alpha, betul? So nak buat apa? Kita akan tambahkan dia. Jadi apa? Alpha tambah 3 alpha. Takkan tak tahu kot. 4 alpha lah. Samakan dengan negatif b over a. Okay, b kita apa? B kita ni negatif 12. So negatif 12 jadi apa? Jadilah positif 12. So jadilah 12 over a kita apa? Yang depan x squared tu apa? 1 lah. So 12 over 1 gitu. So 12 je lah. So produk kita apa? Darab lah. So apa darab apa? 3 alpha ni darab alpha. Dapatlah 3 alpha squared. So kita tulis 3 alpha squared. And then c kita apa? C kita is k, a kita macam biasalah 1. So dapatlah 3 alpha squared sama dengan k. Dia nak k, macam mana? So kalau you tengok dari kanan ni, boleh kena dapat k? Tak boleh. Sebab apa? Alpha tak tahu. Alpha tak tahu macam dapat k. So tengok yang kiri pula, yang sor ni. 4 alpha sama dengan 12, alpha sama dengan 3. Dan you boleh buat apa? 3 ni masuklah kat sini dan bolehlah dapat jawapan. So 3 darab 3 kuasa 2 sama dengan k. Dan k sama dengan berapa? K samalah dengan